Tenaga Nasional umum dividen tertinggi 51 sen, lebih 2.96 bilion ringgit dibayar. Berita gembira buat pelabur saham TNB, iaitu syarikat utiliti terbesar negara ini. Mereka umumkan dividen tertinggi setakat ini, iaitu 51 sen seunit saham. Jumlah keseluruhan agihan lebih 2.96 bilion ringgit Malaysia kepada para pemegang saham. KWSP merupakan antara pemegang saham utama dalam saham TNB ni. Kalau anda tertanya-tanya siapa yang untung paling banyak, antara yang paling besar ialah KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, salah satu pemegang saham utama dalam TNB. Jadi, secara tak langsung, pencarum KWSP pun dapat rasa manisnya melalui dana pelaburan KWSP. Kenapa ini penting? Dividen 51 sen sesaham ini adalah bayaran tertinggi dalam tempoh beberapa tahun. Dia beri isyarat bahawa TNB mempunyai aliran tunai yang kukuh dan komitmen kepada pemegang saham. Ini menunjukkan prestasi syarikat yang stabil walaupun dalam persekitaran ekonomi yang mencabar dan ketidaktentuan harga tenaga global. Tenaga masih kukuh dalam pasaran. TNB masih menjadi antara stok blue chip paling popular di Bursa Malaysia, terutamanya untuk pelabur institusi dan pelabur jangka masa panjang yang mencari pendapatan pasif melalui dividen, syarikat utiliti yang stabil dan berpotensi pertumbuhan jangka masa panjang, pelaburan defensif dalam pasaran yang volatile. Apa patut pelabur buat? Pegang atau tambah pegangan jika anda cari saham yang bagi dividen tinggi. Pantau laporan kewangan suku tahunan TNB. Lihat adakah dapat konsisten tak. Jika anda pelabur baru, TNB boleh jadi pilihan stabil untuk bina asas portfolio untuk jangka masa panjang. Jadi, kesimpulannya, TNB buktikan sekali lagi kenapa ia kekal antara syarikat tersenarai paling kukuh di Malaysia. Dividen 51 sen sesaham dan agihan hampir 3 bilion ringgit Malaysia bukan kecil-kecil anak. Siapa yang simpan saham TNB sejak awal tahun pasti tersenyum sekarang.